Orang yang dicintai oleh Allah itu orang yang berhajat kepada Allah dan orang yang selalu meminta kepada Allah. Tapi kalau selalu minta pada makhluk, minta pada manusia, manusia benci. Tapi Allah lain pula. Allah ni bila selalu meminta kepada Allah, Allah cinta pula. Sikit-sikit, ya Allah, nak makan, ya Allah. Lepas tu Imam Haddad kata, mintalah kepada Allah walaupun satu sudu garam. Maksudnya kamu nak pakai satu sudu garam, nak buat cucuk, mintalah kepada Allah. Ya Allah, ni nak buat cucuk, minta engkau bagi garam kat aku, ya Allah. Lepas tu pergi beli. Okay. Mintalah pada Allah lawan sekeping roti, kata Imam Haddad dalam satu kalam yang lain. Ya Allah, aku tak makan lagi pagi ni, bagilah aku nasi lemak sebungkus, bagilah aku sekeping roti. Lepas tu Ustaz Mutu pergi makan. Nampak simple lah, tapi Allah cinta. Boleh je pergi makan terus, boleh je pergi minum terus, tapi sekita dia nampak kata duit kita ada, lepas tu kita boleh makan ni. Maksudnya duit bagi kita makan. Duit tu apa? Makhluk. Terhijab dengan Allah. Aku ada duit banyak, sebab tu hari ni aku makan special sikit. Aku beli durian. Apa duit aku banyak? Duit aku ada. Oh, duit ada tu boleh makan durian. Bukan Allah yang makan durian. Tentu kita silap. Tentu kita jadi tak boleh yang dekat. Kita jadi orang biasa dia panggil. Okay. Hati kita dah nampak betul. Tapi siapa yang dia apa-apa nak, dia minta ke Allah. Dia banyak minta pula tu. Jangan minta. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Kata Imam Fadil bin Iyad.